So di luar negara, terutama di UK, di US, 6 tahun memang darjah 1. Isa pun ambil 6 tahun untuk darjah 1 nanti. Ya, benar. Betul tak? Macam mana pelaksanaan 6 tahun ni untuk darjah 1 tu? Ya. Jadi sebabkan program Nita Khalif yang mempunyai pelbagai multipath and multidimensional methods and pedagogy. Okey. Jadi budak-budak ni dapat. Ya, ini asing, agak asing pada tahun 2006, 2003. Jadi bila saya buka sekolah ni, kita ambil villa di Sekjam 4. Saya memang selalu pergi ke luar negara untuk belajar. Mula-mula belajar pasal tadika. Lepas tu saya belajar pasal sekolah. Bila Allah ilhamkan untuk buka sekolah, saya belajar sekolah lah, pasal sekolah pula. So di luar negara, terutama di UK, di US, 6 tahun memang darjah 1. So apa kriteria dia kan? Kriteria dia tak boleh membaca, tak ada masalah. Tapi tak ada masalah. Tapi anak-anak Nita Khalif kami, seperti yang saya cakap, dengan pelbagai jenis metod tadi, mereka dah boleh membaca. Alhamdulillah. Iqra' pun dah Iqra' 3-4 macam tu. Jadi 6 tahun tu? 6 tahun. Masya Dan Allah. saya, jadi mungkin Allah ilhamkan saya untuk buka sekolah supaya mereka mempunyai kesinambungan, potensi mereka boleh dipercepatkan sebab mereka ready. Mereka ready. Jadi apa yang saya buat, saya handpick. Saya handpick daripada 2-3 Nita Khalif yang saya ada ketika itu di Shah Alam. So ambil 10 budak je. Dan saya buat satu kelas khas. Maknanya darjah 1 ada 7 tahun. Darjah 1 ada 6 tahun. Jadi yang 6 tahun ini kita buat tu cara pendekatan dan pedagogi, cara mengajar sangat berbeza. Macam mana set tu? up kelas pun lain sebab mereka sebenarnya masih lagi di prasekolah kan. Betul. Jadi caranya berbeza, kan cara cikgu mengajar pun beza. Picking up the teacher untuk mengajar mereka pun berbeza Berbeza juga daripada yang mengajar darjah 1 sekolah rendah 7 tahun ni.